Apa yang ada habit gosok gigi terlalu kuat, jaga-jaga tau. Hari ni saya dapat patient yang datang daripada bangsa. Dia datang sebab kawan dia recommend. So thank you untuk patient tu. So dia datang tu sebab dia pernah tampal gigi dekat area rumah dia sebelum ni. Tapi selepas 2 bulan tampalan tu tanggal. Bila saya check dekat dalam mulut, rupa-rupanya dia ada masalah abfraction. Macam ni lah. So yang ni gambar daripada Google. So gambar dia yang sebenarnya adalah, so ni masalah gigi dia. Bila saya tengok ni, saya akan tanya soalan kat dia. Sebab lubang tu bagi saya agak besar dan dalam dan dah ditutupi oleh gusi. So saya tanya dia, ada tak dia rasa sakit ataupun rasa berdenyut waktu makan tu, rasa tak selesa. Based on soalan-soalan saya tu, semua dia kata ya. And then dalam masa sehari dua ni, dia dah start rasa macam bila bangun tengah malam, dia rasa macam berdenyut pada gigi tu. Dan dia terpaksa ambil Panadol untuk kurangkan rasa sakit. Apa yang saya cadangkan adalah, saya recommend dia untuk buat X-ray 3D. Sebab biasanya kes-kes yang macam ni, dengan simptom yang dia ada, mostly memang dah kena saraf. Lubang yang tadi tu, kita nampak macam taklah besar sangat pun. Tapi bila tengok dekat X-ray ni, rupa-rupanya sangat-sangat besar. Kalau korang perasan, dekat tengah ni dia dah ada satu line, which is line ni lah line saraf. Bila kita sembang-sembang dengan patient cakap dia memang gosok gigi kuat, dalam masa 3 minggu dia akan tukar brus gigi baru sebab brus gigi tu dah kembang-kembang, dah tak selesa. Sebelum ni memang pernah pakai brus gigi yang hard. Sekarang ni habit dia menggosok terlalu kuat sampai gigi dia terhakis dari tepi. Dan patient ni umur dia lebih kurang dalam 46-47 lah. Dia punya healing time dia adalah waktu dia gosok gigi. So dia akan lama gosok gigi tu. Lepas tu sambil-sambil dia melamun, dia fikir apa yang dia dah buat hari ni, apa yang dia patut improve, macam tu. So gosok gigi terlalu lama dan terlalu kuat pun tak bagus. Sedangkan permukaan gigi dia tu sangat-sangat cantik, tak ada pun lubang. So solution ataupun rawatan untuk patient ni tadi, memang saya advisekan dia untuk buat root canal dan lepas tu kita akan tampal gigi dia. So siapa yang ada habit gosok gigi terlalu kuat, jaga-jaga tau. Sebabnya jangan korang rasa gosok gigi terlalu kuat tu akan buatkan gigi korang jadi sangat bersetak. Sebab dah ramai juga ada patient saya jumpa, punca dia kena buat root canal adalah disebabkan oleh gosok gigi terlalu kuat sangat. Dan biasanya patient-patient ni umur 40-an ke atas baru akan nampak akibat ataupun kesan daripada gosok gigi yang terlalu kuat. Bersederhanalah dalam kehidupan.